Nabi siapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah, yang mandi sunat, lalu segera pergi ke masjid, maka seakan-akan berkorban dengan unta. Pahala dari sudut pahala. Pergi di awal pagi lagi, seakan-akan berkorban dengan unta. Sesiapa yang pergi ke masa yang kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan lembu. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan biri-biri jantan yang bertanduk. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang keempat, seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Pahala, nisbah pahala. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang kelima, maka seakan-akan dia berkorban dengan sebiji telur. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir untuk mendengar peringatan khutbah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tu. Masa yang pertama seakan-akan berkorban unta. Masa yang kedua lembu. Masa yang ketiga biri-biri. Yang keempat ayam. Yang kelima telur. Kalau mari khatib di atas mimbar, tak ada fadilat. Agak-agak kita selalu dapat mana? Selalu imam, khatib dah naik atas mimbar, baru kita sampai kalau nak salat sunat tahiyatul masjid kan. Yang tu tak ada fadilat yang disebut dalam hadis.